Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izara Sofia binti Muhammad Rizal akan mendeklamasikan sebuah sajak yang berjudul Apabila Aku Fikir Tentang Dunia. Nukilan Hamid Jamil. Bila aku fikirkan dunia, jiwa jadi serba tak kena. Semua semacam mengejar wang dan harta. Tetapi di mana letaknya maruah bangsa? Aku runsing pening, otak menjadi pusing. Pemimpin dunia menjadi Tuhan berkuku besi, merobek segala keamanan, membakar segala jiwa rakyat, menimbul segala suara-suara bawahan. Di mana keadilan pergi? Datanglah kembali membela masyarakat. Suara rakyat ditelan amukan kuasa ngeri. Suara rakyat dimamah senjata berteknologi tinggi. Kalaulah dunia boleh berkata, tentu amarah menjadi buah bicara. Tiada negara sanggup mengeluarkan suara. Semua aman sejahtera, semua kebajikan terbela. Bersatulah wahai orang-orang kecil. Bangun, semua menuntut keadilan kita. Hapus dan hapuskan segala muslihat laknat. Robohkan dan robohkanlah segala kuasa jahat. Pasti kemenangan azimat maruah bangsa. Sekian, terima kasih.